Kucing. Ada kucing tu. Hanya kucing oh. Banyak kucing kan? Kita orang buat bingka. Kuih bingka dalam kereta. Ni apa? Masak breakfast lah. Buat makaroni goreng. Buat makaroni goreng. Lapan setengah. Dengan nak buat minum goreng. Ayo Johor. Beli kuih sama lama lagi dah. Aram pakai jam. Aram dengan Aram pula dah. Aram dengan jelly. Kak Omel bagi dia raya Kak Omel. Lah jamnya kok macam tu. Ya, tu dah last kali. Lush. Wash. Tak ambil tu. Salam kakak. Salam dulu. Selamat Hari Raya. Raya. Kucing. Ada kucing tu. Hanya kucing oh. Banyak kucing kan? Dapat sampel banyak kucing. Dah tak dapat kucing. Kau faham tak dia cakap apa? Tak. Dia tengok apa? Saya bagi duit raya. Banyak kucing. Gambar Kucing. angpau tu banyak kucing. Dia suka. Pattern dia cakap. Ini adik Chana buat. Tempat OOTD nak bergambar tu candy wall. Lepas tu si ada fotograf sini sikit Raya Edition. Wah. So nice. Nak buat ke? Kejap. Buka dulu semua. Ni. Tengok ada semua orang sign. Okey, muka tak suka. Aku nak jajan dapat di sini. Tarik lagi. Lagi. Cuba lagi sekali. Dapat baju. Comel. Ada kumpulan marhaban. Okey, candy wall. Aduh. Nanti kita gambar kat sini. Sekejap kalau korang pandai apa masalah baju ni. Okey, ni lengan kiri. Ni lengan kanan. Saya jahit sendiri. Lepas tu ni bersengit. Ya Allah kawan-kawan, dia jahit baju. Yang ni kat luar. Baju ni terbalik tangan dia. Oh, pasal. Dah lah. Kalau dulu Cik Jila. Tak, depan belakang sama ke Cik Jila? Tak sama. Oh. Tak perasan. Aran dah kerja lah. Dia bagi duit lah. Bagi Cik Jila. Bagi Cik Jila. Jila punya duit ke? Cik Mi. Cik Mi bagi Cik Mi. Bagi Cik Mi. Salam Cik Mi. Salam dulu. Salam dulu. Baik. Cik. Ayang, nak tahu tak? Cuba tengok apa kesilapan dalam diri Jila. Cepat. Tunjuk Jila macam tu tangannya tadi. Bukan. Sayang tengok betul-betul. Sayang tengok betul-betul. Sekejap. Aku masih tunjuk macam dah. Cici kata, kau belum dog. Sebab dia jahit sendiri tau. Aku buat perasan dia ni. Ada signature dia. Jadi bahan tu Balik. sebelah. Dia jahit sendiri. See? Dia jahit sendiri masalahnya. Tak ukur ke? Bukan, Papa tengok. perasan. Tengok lah. Ni terbalik sebelah dia jahit kat luar. Ke dalam. Satu kat luar, satu kat dalam. Ni kat dalam luar. Patutnya sama panjang. Bukan hama panjang. Patut Ini dia lagi confused. Faham tak? Tapi bajunya cantik. Cik baik baju cantik. Dah boleh belum? Dah boleh sikit.
Kawan, raya, Ratin, kasih banyak-banyak. Selamat raya kawan, raya. Sihat selalu. Rezeki. Ni. Saya tak jalan tengok. Gerak, gerak. Kau tengok dah, kau punya lain daripada orang lain, kau tengok. Ya Allah, dia paling gelat. Kenapa dia punya lain? Tepi. Cik Jaja. Bismillah. Cakap bismillah. Selamat Hari Raya. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Beri lanas. Amin. Isinya banyak sangat kami. Tak boleh, tak boleh. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Raya raja-raja. Kak Yan punya. Tak apa. Buat sampai PhD. Jauh. Tak apa. Kita kan nak pergi England ramai-ramai. Kita nak pergi England. Bismillahirrahmanirrahim. Master sambung K, PhD. Ya. Pergi kita nak jalan-jalan. Comelnya? Cik Mi. Tak ada kan? Cik Mi. Aran, adik sini. Alan, ambil duit raya cepat. Macam kucing. Jadi kawan kerja ni ambil duit raya. Ni, dia Cik Mi, salam Cik Mi sini. Come. Apa Cik Mi sini? Raya sampai bismillah. Dia nervous dapat lebih. Dia dapat lebih tau, Kak Jaja. Lepas tu dia bismillah lah. Panjang pula atas sampai bismillah. Kalau sambung doa apa tu? Sambung doa makan tadi? Cakap apa? Okey. Macam family ada siut dapat itu. Jom dah. Oh, dia Kita nak bergambar kat sini. Ni. Tiga. Sisi bergambar. Sebelum saya nak balik KL. Oh, ada Gina. Lain sekali. Okey, angle dia. Okey, baik sekali. Dia kat belakang. pergi aku buang. Saya nak tunggu Zohor. Lepas tu nanti bawa balik lah. Aduh, ini anak adik bungsu. Ini siap keluarkan. Lampu. Keluar lampu. TikTok. Sendak. Nanti dia biar IC. Biar IC ke? Sendak. Ci dulu. Sendak. Tapi, okey, cantik. Sila pun nak. Ya. RM5 seminit. Apa kurus tak? Tak boleh dah. Ni tadi yang baju terbalik. Jahit terbalik. Ni Gigi. Sayang. Telah. Oh, angin tiup. Masalahnya alam pun memajuinya itu. Ambil lah. Nanti kau ada 4 ekor. Kenapa tak keluar? Dia bau ni. Bau roket. Bau roket dia bau roket lah. Tu dia minta apa? Ni kena basuh ni sebab dia dah berbau. Kepala dia. Ini dekat bonet. Tak kunci lah, mana kunci? Kunci tak dibuka. Ni. Oh tolong. Bau daripada jelly punya lagi kuat Ni mana orang ni? Sebab baru lagi. Kunci ni. Tak, sebab jelly besar. Sebab Kau dah sembarang je main. Ha? Hilang jadinya dah. balik. Kita dah bunuh dia. Sem 2, tahun-tahun lagi. Dah bunuh dia. Tak ada kat dalam kereta tu sampai Intern KL. mana? Intern kat sana ke sini? Baru lagi. Intern last Dia dah pandai balik. Sama ada third atau last year lah. Jelly. Jelly buat apa tadi kat kereta orang Jelly? Apa? Jelly? Jantan ke betina? Jantan. Dia gerak eh? Tak. Jelly buat apa tadi kat kereta orang? Dah tak apalah mama dah dapat rasa sikit tu. Panas. Oh, Mami kena ada dia juga Yelah. Hai. Tak habis-habis dia punya. Tak apa dia. Kan dah.
Nah. Tahun ni ada. Songkok mana songkok? Pak je. Baby songkok mana? Kan bukan mak bapaknya dulu ke kan? Boleh lah. Boleh lah. Dia lagi penting. Dia lagi penting, kau lagi penting. Jadi YouTuber tau. Oh, nak beli PC buat tu hebat. Cakap 3 PC ni. Ini bukan nak Mami satu je dia. Jelly sini. Di bawah kereta kita, Pak. Kalau duduk boleh. Dia memang tak nak dia cakap. Gaji yang kata kurang. Duduknya dia nak klik-klik. Dia ni. Kawan, raya nanti dah Lalu Ngapura. Ngapura saya kakek. Jelly. Sekarang macam-macam kan Ha. Awak sama raya masing-masing. Macam tu juga. Sama hari raya mau birthday. Dah. Baju ucup. Hari tengok YouTube tergelak kau suara. Mengubah rindu. Kita orang-orang. Semalam kalau kau ada lagi bel. Dia kita gelak. Aku gelak kau murah kat bilik. Yang kita rewang tu. Ziba dulu ingat tak? Sehari sebelum dukung aku kat Omel. Tah. Kau nak pergi tengok? Dia yang minta dukung. Dukung gendong. Yang main apa dekat Jekyll tu. Ada Dia ingat Usna je dah jom. Masuk dalam YouTube ni. Oh, publicly announce. Besok dah book. Hai. Mau lagi lah. Buat Omel banyak. Sekarang ni kita orang buat bingka. Bingka dalam kereta. Ni tadi dia kucing ni spray dalam kereta ni. So sekarang kita letak daun pandan, letak roti. Letak sini. Oh, Letaklah sini juga. hati-hati ni anak kita ni baby kan tiba-tiba dia lapar dia gigit ambil kat situ. Faham. Ni lapar. Anak baby saya. Lagi. Letak je seluruh. Mai suruh letak situ, letak je lah Pak. Kesian roti ni. Nampaknya semua jalan kita nak ni jam 4 jam Jadi Pok Odi kata Jalan dalam. dia nak jalan dalam. Dia nak ikut jalan dalam sebab macam kita nak jalan-jalan, kuat ada jumpa kedai makan. Sure 4 jam ni. Jadi macam mana? Kita nak tarik balik. Okay, so kita orang balik. Selalu Let's take 5 Jalan Sepang, Port Dixon. Selalu kalau daripada Kampung Cik Ana nak balik Puchong sejam lebih je. Sejam 30 minit macam tu. Sejam 40 minit. Ini 4 jam. 4 jam ya kawan-kawan. Okey lah, daripada 22 jam. Kita orang pernah balik Kelantan sebab Pok dia orang Kelantan. Masa time muda-muda dulu kan balik Kelantan 22 jam bang. 22 jam. Terkencing terberak semua. Terkencing tak berak pun kita berak lah, kencing lah. Omel lah. Kecil lagi saling pampers je. Ni budak ni Dulu kecil sekarang Okey, jom kita raya ketiga beraya di jalan raya. Jawablah Omel. Yeay. Sekarang ni pukul 2.53. Kita dijangka sampai rumah 6.42 petang. Dijangka sampai. Apa ni? Kita orang ikut jalan dalam. Semua jalan dalam. Tak ada highway lah. Lepas tu kereta Cik Ana ni kena spray kucing. Bau busuk. Kucing spray kan. Dia kan kalau bau kucing-kucing okey. Basuh hilang ni tak hilang. Ni kucing spray kan dia nak tanda kawasan dia kan. Masuk dalam seat belakang ni.
kereta aku. Nampak pula. Macam Cik Ana tahu kan jam ni nak balik kan. So saya dah sediakan air. Ni air dalam dia ada ais dengan air Fanta. Air Coke. Cik Ana tak beli air Coke ni. Adik Cik Ana dia kerja graphic designer dekat Coke. So dia dapat air lah daripada company dia. So tu ambil. Ni bawa kek orange sedap. Bawa ni adik Cik Ana buat lemper nama dia. Apa tak tahu. Tak tahu nak lemper tu apa. Dalam dia ada inti ayam, ada inti daging, serunding ayam, serunding daging. Saya ambil tu pula nak tunjuk. Nampak tak? Lepas tu ni bawa keledek Jepun. Pagi tadi buat breakfast keledek Jepun. Ni ada kuih koci. Kuih koci. Ada kuih koci. Makaroni yang Cik Ana goreng pagi tadi habis licin. Ada mi. Mai buat. Oh, buat baru kan yang semalam. Semalam spaghetti. Oh, semalam spaghetti. Ni makaroni. Tadi bandar makan 2-3 kali. Ya, berebut dengan mak dia. Berebut. Makaroni tu habis licin. Yang mihun ada tapi leceh nak makan mihun dah gitu. So bawa ni lah. Jadi kalau tak jumpa kedai makan, kita makanlah benda tu. Tak pun nanti sampai KL tu, sampai Puchong, nak cari top global ayam gepuk. Apa dah sayang sayang? Boleh lah. Nak top global. Okey lah. Sekarang kita lalu dalam-dalam, lalu Segamat, lalu Tangkak, nanti lalu Melaka. Kita tengok pemandangan lah. Lalu PD. Wah, boleh singgah PD. Selamat datang ke negeri Melaka, Bandar Bersejarah. Okey, kita orang dah sampai. Dah masuk Melaka. Bye-bye Johor. Ayo Johor. Tapi Cik Ana terlelap-lelap dia gantuk. Panas hari ni. Semalam pun panas Jam. Dalam pun jam. Oh, traffic light. Okay.